Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba', para penonton semua, apa khabar? Sihat ke semua? Harap semuanya dalam keadaan baik lah ya. Jadi insya-Allah hari ini kita meneruskan siri Ramadan kita dengan episod yang ke Okey, jadi kita nak teruskan dengan episod yang ke-15 pada hari ini, iaitu berkenaan dengan hadis mursal. Okay, apakah itu hadis mursal? Jom kita tengok slide yang seterusnya. Okey, al-mursal huwa ma saqatu min akhar isnaduhu min ba'da tabi'i au ma rafi'aha tersambung au ma rafi'aha at-tabi'i ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, wa ma saqatu, apa yang terputus, min akhar isnaduhu, di akhir isnad, man ba'da at-tabi'i, siapa yang selepas tabi'i, maksudnya sahabat. Jadi hadis mursal ni hadis yang terputus sahabatnya, hilang sahabat dalam sanad tu. Au ma rafa'aha at-tabi'i ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau apa yang diangkat daripada at-tabi'i kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya ada kelompongan di antara at-tabi'in dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, nanti kita tengok dalam slide yang seterusnya untuk mudah nampak. Okey, apakah hukum hadis mursal? Okey, hadis mursal ini ada ulama berbeza pendapat. Ada yang mengata hadis mursal ni boleh digunakan secara mutlak, tak ada masalah. Maksudnya dalam hukum hakam boleh digunakan. Sebagai contohnya, ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik. Okey. Pendapat yang lain daripada kalangan ahli hadis, hadis mursal ni tak boleh dijadikan hujah. Dia hadis dhaif. Dia tak boleh dijadikan hujah. Sebagaimana kita dah bincangkan dalam episod sebelum ni, apa hadis dhaif tu kita hanya boleh beramal dalam bab fadail amal saja, dalam bab hukum hakam, bab akidah tak boleh. Begitulah juga pendapat yang kedua ni, dan jumhur ahli hadis dan ahli fiqh yang memberi pendapat sedemikian. Maksudnya tak boleh. Hadis dhaif. Okey. Yang ketiga merupakan pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Hadis mursal ni boleh nak guna, tak ada masalah, tetapi ada syarat yang mesti ditepati baru boleh digunakan. Jadi apakah syarat-syarat tersebut? Dalam episod ni kita akan cuba bincangkan. Yang pertama, okey, boleh baca kat situ. Perawi itu mestilah seorang yang thiqah. Maksudnya, perawi yang melakukan mursal ini daripada kalangan tabi'in, dia buang nama sahabat, teruskan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in itu mestilah seorang yang thiqah. Apakah tu thiqah? Thiqah tu maksudnya boleh dipercayai lah. Ulama hadis ni, macam saya dah cerita dalam episod yang lepas, dalam kitab Jarh wa Ta'dil, dia ada nama-nama perawi-perawi kan. Nama-nama perawi yang dikritik. Memang ada, maksudnya perawi yang thiqah, ada perawi yang soduk, kurang sikit dia punya kepercayaannya. Ada perawi yang kazab, maksudnya pendusta, dajjal pun ada, kerana dia memang berdusta kan. Itu labelan-labelan yang diberikan oleh ulama hadis, nak nyatakan bahawa perawi-perawi itu pendusta atau penipu atau mencipta hadis kan. Jadi dia gunakan labelan kadzab, pendusta atau dajjal. Jadi yang di sini syarat yang pertama Imam Syafi'i letak, perawi itu mestilah seorang yang thiqah. Perawi daripada tabi'in itu mestilah seorang yang thiqah. Yang kedua, tabi'in itu mesti daripada kalangan kibarut tabi'in. Maksudnya ulama hadis, kalau saya tak salah, dia mengkelaskan sahabat, mengkelaskan tabi'in. Maksudnya bila kita cerita tentang, ni saya cerita dari aspek sahabat dulu. Sahabat ni dia ada beberapa kategori. Maksudnya sahabat yang tertinggi sekali kan. Contohnya sahabat
10 sahabat yang dah dijamin syurga kan. Lepas tu bawah sikit sahabat yang sertai perang Badar. Kemudian barulah seterusnya. Jadi maksudnya ranking dia, sahabat ni pun ada ranking dia. Yang tertinggi sekali, 10 dijamin syurga tu, kemudian barulah turun sikit pada sahabat yang sertai perang Badar dan seterusnya. Jadi bila kita cerita daripada aspek tabi'in ni pula, tabi'in, kibarut tabi'in ni maksudnya tabi'in yang tua. Tabi'in yang lebih kalau kita translate secara literal, kibar tu maksudnya besar. Jadi kibarut tabi'in ni tabi'in yang apa? Yang besar lah. Yang maksudnya dia bukan tabi'in yang muda. Jadi tabi'in yang lebih berusia, ya, mungkin sempat lama belajar dengan siapa, sahabat kan. Dia bukannya belajar dengan sahabat di usia muda, usia tabi'in tu usia muda, dan sahabat tu di hujung-hujung usianya, tak. Tapi dia dapat lama dengan sahabat, lebih kurang macam tu. Okey. Dan yang ketiga, perawi itu mestilah perawi yang dikenali dan bukannya perawi yang daif ataupun majhul. Bila kita cerita tentang tabi'in, kalau cerita tentang sahabat tak ada masalah. Kalau dia sahabat, dia dah memang confirm adil, memang tak ada masalah. Kita tak perlu kritik, kita tak perlu nilai, kita tak perlu buka ilmu buku jarh ta'dil cari nama sahabat ni okey tak okey, tak perlu, sebab semua sahabat memang adil. Tapi yang menjadi masalah adalah dalam sanad adalah orang yang selepas daripada sahabat tu. Jadi bila tabi'in yang membuat mursal, perawi tu, maksudnya tabi'in yang buat mursal tu mestilah seorang yang dikenali. Jadi sebagaimana sama je macam nombor 1 tu kan. Perawi itu seorang yang siqah. Jadi maksudnya ulama hadis kenal lah siapa perawi yang buat mursal ni daripada kalangan tabi'in ni. Dia bukannya seorang yang dhaif, yang dinilai dhaif. Maksudnya mungkin sebelum episod yang sebelum ni kita dah bincangkan macam mana yang dimaksudkan dengan dhaif. Dalam kitab jarh ta'dil dia memang ada apa? Mungkin ulama ada nilai perawi yang lemah itu sebagai dhaif kan, ataupun seperti mana yang saya cakap tadi, kadzab, dajjal. Tidak, tapi perawi yang melakukan mursal tu mestilah perawi yang dikenali. Dan majhul tu maksudnya tidak dikenali. Kadang-kadang nak dijadikan ceritanya, kita kan macam saya bagi contoh lah, bagi contoh. Kita ada ramai kawan kan? Dan ramai-ramai kawan tu bukannya semua kita kenal. Kadang-kadang kita ada orang yang mungkin kenal kita dan kita tak kenal dia kan. Tiba-tiba satu hari yang kenal kita tapi kita tak kenal dia, tiba-tiba datang kepada kita membawa satu berita. Adakah kita akan terus percaya? Jawapannya sudah tentu, kalau berita tu berita yang gempar, sudah tentu kita tak akan terus percaya. Sebab siapa dia ni kan, tiba-tiba datang dia kan. Macam tu. Sama juga dalam ilmu hadis ni, seseorang yang membawa berita tu mestilah seseorang yang dikenali, well known lah senang cerita. Dia bukannya majhul. Okey. Seterusnya ada lagi syarat yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i, iaitu hadis mursal itu mestilah disokong oleh hadis lain yang bersambung sanadnya walaupun hadis tersebut dhaif. Tak ada perlu penerangan, itu dah cukup terangan, betul tak? Maksudnya hadis mursal tu hadis yang terputus sanadnya pada sahabat boleh disokong dengan hadis lain yang mungkin hadis tu dinilai statusnya sahih atau hasan. Hatta dia boleh disokong oleh hadis yang daif sekalipun, tetapi hadis yang daif tu mestilah hadis yang sanadnya bersambung, bukan macam mursal tu terputus pada sahabat. Yang kedua, riwayat mursal boleh disokong dengan riwayat mursal yang lain, tetapi ia mestilah datang dari jalur yang lain.
kita dah bincang sebelum ni. Bila kita cerita tentang jalur, maksudnya ada beberapa jalur. Kalau kurang faham apa yang dimaksudkan dengan jalur ni, boleh tengok episod yang sebelum ni, di mana saya ceritakan tentang macam mana hadis tu boleh ada beberapa jalur. Okey. Jadi daripada sahabat turun kepada tabi'in, mungkin daripada sahabat tu lah pecahnya, ataupun daripada sahabat tu pun ada ramai sahabat yang meriwayatkan, kemudian turun kepada tabi'in, lepas tu daripada tabi'in tu turun lagi kepada tabi'in, dan seterusnya lah sampai seterusnya. Dan dia jadi, maksudnya hadis yang nombor 2 tu, syarat nombor 2 tu, riwayat mursal boleh disokong dengan riwayat mursal yang lain, dengan syarat dia daripada jalur yang berbeza. Dia punya konten dia samalah, dia punya isi dia sama. Dan yang ketiga, ia perlulah menyamai fatwa sahabat. Maksudnya apa yang diriwayatkan oleh tabi'in tu, dia tak boleh bercanggah dengan sahabat lah. Okey, cuba kita tengok di sini sebelum kita akhirkan episod hari ni. Okey, kita gunakan warna purple dulu. Rasulullah SAW ni ialah Nabi kan. Okey, yang saya tandakan warna merah ni, ni Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab ini merupakan sahabat. Dan kalau kita tengok sebelum daripada Umar itu, Alqamah bin Waqas Al-Laythi. Kalau kita cek siapa dia ni, Alqamah bin Waqas, dia merupakan tabi'in daripada kalangan tua. Ini kira-kira macam kepada tabi'in lah. Macam tu. Boleh faham? Jadi saya rasa cukup sampai di sini saja dulu. Jika ada apa-apa persoalan, ada kekeliruan, boleh dialu-alukan untuk bertanya. Boleh tinggalkan di ruang komen atau boleh PM saya terus. Okey, jadi saya rasa cukup sampai di sini dulu. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Sekian, terima kasih banyak-banyak kerana masih setia dengan saya dalam siri Ramadan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.